Kenapa, Dik? Dobby dah rosak. Ha? Apa? Bukan rosak, Tuan. Tapi tenaga saya dah habis. Sebenarnya, lepas Tuan semua bercadang nak pergi pantai semalam, saya berenang merentasi lautan untuk cari pantai yang terbaik untuk Tuan semua. Tapi dalam perjalanan, ribut melanda dan saya kehabisan tenaga. Bila saya terjaga, saya dah terdampar di pulau ni. Kejap. Kenapa kau kena berenang sampai tengah-tengah laut ni? Sebab saya kena tiba ke destinasi dulu. Barulah tuan-tuan boleh masuk ikut Doreh dan keluar melalui saya. Ha? Jadi, selama ni... Ya, Tuan. Saya yang banyak berpindah tempat berbanding Doreh. Kita orang minta maaf, Dorby. Kita orang tak tahu kau kena bersusah payah sampai macam tu sekali. Tak apa, Tuan. Saya cuma perlukan rehat yang mencukupi untuk cas semula tenaga saya. Ha? Dorby! Dobby! Alamak, tenaga dia betul-betul dah habis sama tu. Ayuh, maksudnya